yang baru-baru masuk, selamat datang ke live saya. So hari ini saya akan review produk baru iaitu Agre, yang dimana perfume ni yang diproduksikan daripada local brand yang baru saja launching baru-baru ini. So kalau kamu lihat, ini adalah kotak yang akan dibagi sekali perfume tau guys. So ini kotak muka hadapan, manakala ini belakang. Belakang ini adalah kot minyak wangi, kot. Ini adalah kotak untuk Aure. Aure ni ialah produk minyak wangi perempuan. Manakala Durox ialah untuk minyak wangi lelaki, dan Solis adalah minyak wangi untuk unisex, lelaki perempuan boleh pakai. So this one is Aurelia 1. Aurelia 1 ni bau bunga campur buah tau. Dia lembut, dia bau bunga campur buah. Kalau perempuan saya kalau recommend yang ni. Okey. Kalau recommend saya yang ni. Ni perempuan. Dia ada nombor 1, 2, 3 tau setiap nama ni. Macam ni Aurelia, macam ni Solisis dengan Lusol. Solisis ni unisex. So Solisis 1, 2, 3 ni makin lama tinggi nombor tu makin keras lah nombor dia. So dia macam tu lah dia punya ni. Betul-betul. Yelah, dia kalau pakai confirm memang confirm. Kalau untuk Abang Amin, saya cadangkan ambil Lusol 1 Abang Amin. Lusol 1 ni dia bau macam cartridge dia tau. Dia memang sama, tapi kita as a pengeluar produk ni, kita tak tiru. Kita keluarkan kita punya wangi kita sendiri, okey? Serius. Kalau nak check yang untuk yang lain, boleh check beg kuning. Aurelia 11 pun wangi tau. Sampai sekarang duk hilang lebih bau dia wangi sangat jauh. Kalau korang nak tengok feedback, korang boleh baca komen ni. Antara diorang yang dah beli, diorang dah try. Boleh check beg kuning korang. Serius. Sekarang harga tengah promo. Sebab harga sebenar RM89.90. Sekarang dia ada promo dalam RM39.90. So boleh check beg kuning. Kalau nak promo, only promo ni akan end pada sampai esok saja. Sampai esok je tak tipu. Belilah beli. Tak rugi pun kalau nak grab benda ni. Tak rugi sebab apa? Sebab dia 35ml dan dia tahan lama. Bau pun wangi gila. Yang ni untuk unisex punya, tak tipu weh. Untuk unisex punya. So beli, jangan add to cart. Belilah, boleh COD. Belilah weh, tak rugi pun. Mana nak dapat 35ml untuk RM40 saja. RM40 saja weh. Tidak, harga sebenar je RM89.90. Tapi malam ni saya buat promosi bagi korang dapat RM40 je weh. RM39.90. Mana nak dapat harga macam ni dengan 35ml sekarang ni. Aku rasa kalau banyak macam ni pun dalam mahal juga lah. Kalau ikutkan harga sebenar pun mahal kan. So now tengok promo sampai esok saja promo dia. Boleh grab ramai-ramai. Korang. Apa the name of the brand ni, nama Agre. So bau like ni. Korang boleh tengok. Apa? Okay, yang ni Solis number 2. Dia ada hint, dia bau citrus. Yang ni untuk unisex. So dekat beg kuning citrus. Yang ni citrus. So dekat beg kuning kita letak dekat beg kuning nombor 2 kan? Nombor 2 kan korang? Ya, nombor 2. Okay. So ni unisex punya perfume. Dia tercepat. Okay, jadi macam ni. So nanti dia akan datang sekali dengan box ni. Ni perfume Agre ni keluaran dia 2025 tahun ni baru keluar. Perfume ni ada 11 flavor. 5 untuk woman, 5 untuk men, 4 untuk unisex. Kalau untuk woman, saya recommend, saya suggest untuk ambil perfume nama Aurelia. Boleh tengok dekat saya pin kat bawah kan. Aurelia 3. Sumpah best doa. Ni Aurelia 3. Perfume ni boleh katakan memang betul-betul party perfume. Bila saya kocok, awak tengok, ni betul-betul minyak, tak ada bang air. Ni betul-betul apa panggil? Minyak wangi, bukan air wangi. Ni kalau awak beli ke friend awak ke boyfriend awak ke, memang isu kedok. Sungguh. Saya beli ni pun semua kawan saya tengok wangi perfume ni. Betul sudah nak awak. Jadi yang mana-mana tengok cari perfume, boleh beli kat beg kuning bawah tu. Bang tahan lama ke? Ya betul, tahan lama sangat. Lebih kurang dalam 8 jam tahan je tu. Awak lalu kat tepi orang kekat dia awak. Okey, kita tengok awak. Wah, sebab wangi. Kalau awak basuh baju, kalau awak buka tudung awak. Bila awak basuh tudung, awak buka tudung awak. Jemur, ada lagi bau apa lebihan dia. Sisa-sisa dia. Tapi tak nak awak, kalau awak beli pun, kalau betul-betul awak nak beli, awak memang ada rugi. Walaupun mahal, dia 35ml. Kalau awak beli memang tak rugi.
hari ni harga dia tengah murah, esok dia mahal balik. Awak kan suka bau yang sweet-sweet kan? Awak ambil yang untuk perempuan punya, yang Aurelia tu, Aurelia 2. Aurelia 2 kan ini kan yang kau tahu? Aku. Oh, Aurelia 2 tu dia macam sweet-sweet dia untuk perempuan manis-manis, ayu-ayu macam kau boleh lah. Salam geng, Agustus. Dia kecil 35ml, boleh masuk dalam beg. Korang nak bawa pergi mana-mana pun boleh senang. Jalan-jalan pergi pasar boleh spray. Dia kira EDP, oh pakai EDP. Ini perfume EDP. Rapi ni tunggu dah aku. Nampak kotak dia. Kotak dia cantik kan? Dekat sini dia ada nama dia, kat sini nama perfume yang korang beli. Cantik. Korang nak buka pun dia buka pun macam Tak nama. macam tu. Ni koyak ni jangan tengoklah, biasalah kita kan ganas. Biar korang akan dapat yang macam ni. Korang akan dapat macam ni. Cantik kan? Sesuai lah untuk bagi hadiah ke. Thank you Amanda memberi sama korang. Terima kasih. Siapa-siapa yang begitu, terima kasih. Ada 2 perfume. Satu untuk men, satu lagi untuk unisex. I mean dua-dua boleh. Boleh lah. Wangi, bau dia wangi. Tahan lama. Promosi dalam live je. Dalam dan harga sahaja. Esok dia dah habis. Esok dia naik balik jadi 89 saja. Yes. Sekarang harga dia RM39 sahaja. Korang nak COD pun boleh, jangan risau. Siapa yang jenis pegang cash kan, boleh je. Betul. Kita orang student faham untuk orang-orang nak beli harga mahal. That's why lah harga sekarang RM39, insyaAllah mampu beli. Mampu beli. Betul. Nanti dia naik harga balik, korang dah terlepas. Bila? Korang jalan, tak tahu apa-apa bila apa-apa kat aku. Ya. Kalau sempat sampai pun dia dapat hantar. Berapa ml tu? 35. 35. Korang boleh letak dalam beg. Boleh tak dalam beg, tak berat pun, tak berat wangi sumpah. Dalam Tapi kalau letak dekat poket memang senang tak dah. ni poket tak boleh lah, letak dalam beg okey lah. Salam betul tahan sayangku. Kau tak ada, ya kau tak ada cantik. Dapat, kau tak dapat sekali. Takkan dah kau tak dapat. Kau tak ada cantik kan? Boleh buat hadiah. Kalau saya dekat dalam Sabrina. Dekat Ain pun sama. Ain ada lebih kenal sebab Ain ni pusing jam. Korang kena percaya cakap, okay? Dapat sekali lah yang lelaki. Yang dengan kau tak ni lah. Aku dah sekali. Pasti dia berapa persen? Berapa? 25%. Sidang. Jatuh. Kau nak kata? Tak nak apa-apa. Tu orang nak tanya. Kalau tak apa ni. Kalau kau nak tanya apa-apa, aku tak cakap apa-apa tau. Kan botol dia comel kan? Komen. Tak berat pun. Betul dia tak berat. Tapi dalam ni banyak. Penuh. Ini sebab dah sembuh dah. So dia tinggal sikit je. Boleh. Kebanyakan dia sembuh dah ni. Dia penuh. Promotion dia ni tak tu je. Sampai besok je. Sampai Sabtu. Assalamualaikum korang. So hari ni kita dapat berempat nak jual satu produk ni. Nama dia Alright. Ni kotak dia, tahu korang? Ni kotak dia. Dekat belakang. Belakang ni dia bagi tahu kita punya jenis perfume lah. Masuk kat dalam dia pula kat sini. Wow. Hang lawa kan? Lawa kan korang? Okay. Ni yang Aurelia 3. Yang korang tengok dekat punya ni lah. Lepas tu kalau korang nak tahu, kalau kita goncang, nampak tak pasti dia. Pasti ni, dia macam korang cakap macam dia punya, apa cakap macam saya nak cakap dia punya cahaya tu. Betul lah. Oil dia tu banyak. Pati dia ada 25% je dalam ni. 25% tu banyak juga, 25%. Kalau kita goncang, buih dia tu tak banyak. Macam tu. Tapi wangi kita korang. Korang semua berdekat korang. Korang nak beli, korang boleh pergi terus boleh tengok dekat beg kuning tu, terus check out. Tak payah letak tempat terus beli. Sebab itu ni bukannya apa orang cakap, dia punya stok terhad. Korang boleh terus beli. Terus beli dekat beg kuning tu. Faham tak? So kalau ada pertanyaan apa-apa pun ni, lasting kita akan berapa jam dalam 12 kot. 8 to 12 hours macam tu lah. Kalau yang ni dia untuk perempuan tau. Kalau yang Aurelia 3 ni untuk perempuan. So kalau yang lelaki boleh tengok dekat beg kuning lain. Yang ada yang seks, ada yang men kuning, ada yang perempuan. So kita orang banyak buat apa orang cakap, banyak jenis. Bukan untuk perempuan je, bukan untuk lelaki. Kita orang buat tiga-tiga. Semua orang boleh guna. Kejap dah, saya pilih untuk sis. Okay, yang saya pilih untuk beg 3. Beg nombor 3 ni sesuai untuk perempuan. Perfume ni pula, dia bau dia macam bau fruity, fresh. So bau yang untuk siapa yang tak suka strong, dia akan suka lah bau ni. Dia tak more too strong bau lah. Okay, faham kan sis Chailin?
demi berapa ml ni sis? Ni ada saiz kecil kau je. Untuk ml, produk ni adalah berapa? 30 ml. Dia tak ada saiz kecil, dia ada saiz medium je. Tapi saiz dia ni small. Kita boleh bawa ke mana-mana. Just put on your bag and you can bring everywhere. So after you kencing ke, you can spray. After you lepas makan ke, kan bau lepas makan kan. So you can spray. So just minimalis punya saiz. Assalamualaikum, salam Ijan. Kita orang punya servis mana bau yang soft sis. Okay, kalau bau yang soft sesuai untuk perempuan yang ayu, yang tak nak strong, bau yang macam 1 kilometer tak nak cium dan orang terhidu kan, saya prefer untuk beg yang saya pilih lah, beg kuning apa ni yang saya pilih, beg nombor 3 iaitu Aurelia 4. So sis boleh cari bau tu lah, sebab bau dia tak too strong, tak dia macam mana, dia light je bau dia, sebab dia fresh, bau flory, bau fruity. Untuk lelaki ada tak? Untuk lelaki ada, kita ada 4 bau untuk lelaki. Boleh saya tahu kalau Ijan punya jenis macam mana? Nak bau strong ke, bau kuat ke, nak 1 kilometer kalau jumpa perempuan tu, perempuan pandang macam ni ke, macam mana? Okey, untuk ketahanan bau perfume ni pula, dia lebih daripada 8 jam hingga 12 jam. Dia Kalau kamu mau minyak wangi lelaki perempuan atau unisex, beritahu saya yang mana satu ya. Astaga. Kalau untuk perempuan kita ada Solis, Ivy, Aurelia 1, Aurelia 2 dengan Aurelia 3. Kamu boleh tanya-tanya ya guys. Aduh. Kalau untuk lelaki minyak wanginya ada Luxo 1, Luxo 2 sama Luxo 3. Luxo 4 sekali. Astaga. Kamu tanya-tanya Syah, beg kuning yang mana satu kamu mau tengok? Sampelnya mana? Sorry guys, saya nak pegang sampel. Aduh. Kamu boleh tanya-tanya lah guys. Kalau untuk unisex kami ada Solis 1, Solis 2 dengan Solis 3 ya. Itu untuk unisex. Kamu boleh tanya macam mana baunya. Untuk lelaki yang mana? Untuk lelaki kamu boleh ambil siapa ya? Untuk lelaki kamu boleh ambil dekat Luxo 1, Luxo 2, Luxo 3 dengan Luxo 4. Di beg kuning siapa ya? Di beg kuning 9, 10, 8 dengan kenapa nak tersusun? Sorry guys, nafas ya. Macam ni. Tanya lagi guys. Astaga. Kamu boleh tanya lagi ya guys. Kalau untuk perempuan, kamu boleh ambil Solis 4, Solis Ivy 2. Baunya Montuflora. Floral, besok fruity sikit. Ada apa-apa lagi kamu boleh tanya saya ya. Di beg kuning yang mana kamu mau tanya?